Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini merupakan tugasan 3 GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan aspirasi dan hala tuju pendidik serta guru berjiwa pendidik. Saya, Izzati Sofia Binti Yaakob sebagai ahli yang pertama. Saya, Insyirah binti Muhammad Rizal selaku pembentang kedua. Nama diberi Fatin Adlina binti Muhammad Mustafa dan saya merupakan pembentang yang ketiga. Sedikit pendahuluan sebelum kami memulakan pembentangan, iaitu aspirasi pendidik membuka jalan kepada panduan untuk mencapai cita-cita dalam matlamat pendidikan dalam melahirkan insan yang seimbang, iaitu murid yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Bagi merealisasikan aspirasi tersebut, hala tuju pendidikan perlu jelas melalui perancangan pengajaran, penerapan nilai serta penggunaan pendekatan yang jelas sesuai dengan keperluan semasa. Dalam hal ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang amat penting sebagai pemangkin utama dalam membentuk perkembangan murid dan memajukan sistem pendidikan negara. Baiklah, bahagian yang pertama ialah berkenaan aspirasi pendidik. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidik itu? Aspirasi pendidik merupakan cita-cita dan impian seorang guru dalam membentuk perkembangan diri dan murid serta masyarakat melalui pendidikan. Manakala aspirasi pendidikan dalam konteks Malaysia merujuk kepada matlamat strategik Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau singkatannya PPPM dari tahun 2013 hingga tahun 2025 untuk mencapai sistem pendidikan yang berprestasi tinggi. Persoalannya, apakah visi dan misi guru dalam memenuhi keperluan pendidikan negara dan juga global? Berdasarkan soalan tersebut, saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu visi dan juga misi guru. Visi guru ialah apa yang guru ingin capai dalam pendidikan, manakala misi guru ialah bagaimana guru ingin mencapai visi tersebut. Visi guru yang pertama ialah guru perlu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dengan cara mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dari segi intelek iaitu pemikiran murid, rohani iaitu penerapan nilai murni murid, emosi iaitu kawalan perasaan murid dan jasmani melalui fizikal murid. Tujuannya untuk membimbing murid bukan sahaja cemerlang akademik, malah memiliki kesejahteraan diri yang baik. Seterusnya, visi guru yang kedua ialah guru perlu membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Dengan didikan guru, murid dapat membesar sebagai individu yang beretika, bertanggungjawab dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. Setelah memahami visi guru itu tadi, kita lihat pula kepada misi guru yang pertama, iaitu guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang holistik. Guru melaksanakan PDP yang merangkumi aspek jasmani, emosi, intelek dan rohani yang penting itu tadi melalui pendekatan aktiviti dan pentaksiran yang bersesuaian. PDP yang holistik melihat murid dari semua aspek dan bukan sekadar pencapaian peperiksaan semata-mata. Sebagai contoh, ujian segak yang menilai tahap kecergasan fizikal murid. Yang kedua, guru hendaklah menerapkan nilai kemanusiaan dalam PDP. Guru mengintegrasikan adab dan integriti dalam kandungan pembelajaran serta amalan harian di sekolah sebagai teladan kepada murid. Contohnya, setiap kali pembelajaran, guru meminta murid mencari pengajaran untuk mereka contohi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga ialah guru mengaplikasikan pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran abad ke-21. Guru menggunakan kaedah pembelajaran aktif, kolaboratif dan berasaskan teknologi bagi menggalakkan perkembangan kognitif murid. Murid berfikiran kreatif melalui aktiviti perbincangan dengan bantuan teknologi untuk meneroka maklumat tersebut. Misi guru yang terakhir ialah guru menyediakan murid melalui pendedahan kepada konteks pendidikan global. Guru memberitahu atau menceritakan isu dan pengetahuan global agar mereka bersedia menghadapi cabaran dunia pendidikan moden. Perkara ini memberikan kesedaran akan apa yang mereka bakal hadapi pada masa hadapan. Contohnya, isu penggunaan AI sebagai medium bantuan pembelajaran.
Semua visi dan misi guru yang saya jelaskan tadi, semuanya berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan membentangkan hala tuju pendidikan. Dalam konteks pendidikan masa kini, negara telah menetapkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM sebagai panduan utama untuk transformasi sistem pendidikan. PPPM menekankan perlunya pendidikan yang berkualiti, berinovasi dan relevan dengan keperluan global bagi melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, hala tuju pendidikan menjadi elemen penting dalam merealisasikan aspirasi ini kerana guru adalah nadi kepada kejayaan pengajaran dan pembelajaran PDP. Hala tuju pendidikan merujuk kepada arah, peranan dan strategi yang dilaksanakan oleh guru untuk memastikan aspirasi pendidikan negara dapat dicapai secara berkesan. Dalam konteks pendidikan semasa, hala tuju pendidik perlu selaras dengan anjakan yang telah diperkenalkan melalui PPPM, iaitu transformasi sistem pendidikan supaya berkualiti, berinovasi dan relevan dengan keperluan global. Oleh itu, saya akan memperlihatkan 4 anjakan hala tuju yang telah menjadi fokus utama pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, di mana hala tuju guru dalam hal ini ialah memastikan semua murid menerima peluang pembelajaran tanpa mengira latar belakang mereka. Guru menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai serta memberi bimbingan kepada murid yang memerlukan untuk memastikan tiada murid yang tercicir. Pendekatan ini penting kerana pendidikan yang adil dan inklusif merupakan asas kepada pembangunan modal insan yang berdaya saing di peringkat global. Yang kedua, pembentukan sasiah dan nilai murni dalam kalangan murid. Guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan kandungan kurikulum, tetapi juga menjadi model nilai disiplin, hormat, tanggungjawab dan kerja berpasukan. Pembentukan nilai ini penting untuk keseimbangan emosi dan sosial murid serta selari dengan usaha negara untuk melahirkan rakyat yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang ketiga, memperkasakan profesion keguruan supaya dijadikan sebagai profesion pilihan. Ini merangkumi pembangunan profesionalisme melalui latihan dan pembelajaran berterusan serta amalan pedagogi yang berkualiti. Seorang guru yang profesional mampu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, seterusnya menyokong keperluan pendidikan negara untuk menghasilkan murid yang berkualiti dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Yang keempat, iaitu yang terakhir, pemanfaatan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran. Integrasi teknologi seperti platform digital dan multimedia membantu menjadikan PDP lebih interaktif dan relevan dengan keperluan abad ke-21. Ini bukan sahaja meningkatkan keterlibatan murid, tetapi juga dapat membina kemahiran digital yang penting dalam dunia global yang semakin berteknologi tinggi. Oleh yang demikian, secara keseluruhannya, hala tuju pendidik merangkumi 4 aspek ini, iaitu menunjukkan bahawa guru memainkan peranan penting dalam memenuhi aspirasi pendidikan negara dan global. Melalui pengajaran yang adil, pembentukan nilai, profesionalisme dan penggunaan teknologi dalam PDP, guru dapat memastikan pendidikan kita sejajar dengan transformasi yang disasarkan oleh PPPM dan keperluan dunia masa kini. Penerangan kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan itu tadi, terdapat beberapa implikasi terhadap guru. Antaranya ialah kemahiran teknologi. Guru dapat memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Guru-guru berupaya menggabungkan alat dan sumber kontemporeri secara bermakna dan menyeronokkan untuk merangsang kreativiti murid. Berbanding sumber tradisional buku, sumber kontemporeri iaitu teknologi lebih dekat dengan kehidupan generasi kini. Sekarang, sudah banyak aktiviti boleh diterokai seperti dalam aplikasi Kahoot dan juga Quizizz. Guru harus menerima perubahan dan persekitaran maya serta membina pengalaman pembelajaran yang autentik iaitu berkait dengan kehidupan sebenar.
Selain itu, guru dapat menjadi suri teladan. Guru menjadi contoh terbaik untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Peranan ini selari dengan anjakan ketiga PPPM, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Penerapan nilai yang baik dalam diri menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik dan mampu menghadapi cabaran global. Contoh perkara murid yang sentiasa contohi daripada guru mereka ialah memberi salam dan saling tolong-menolong. Implikasi seterusnya adalah dari segi pengurusan dan pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya aspirasi dan hala tuju pendidikan yang jelas, membolehkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan untuk mencapai matlamat serta objektif yang telah ditetapkan. Guru dapat menyusun organisasi pembelajaran dengan lebih sistematik dan mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif di mana murid merasa selesa untuk belajar. Selain itu, guru juga dapat memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh termasuk aspek pemikiran, nilai dan kelakuan mereka. Dengan cara ini, pengajaran bukan sahaja bersifat akademik tetapi turut membina sasiah dan kreativiti murid secara optimum, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Seterusnya, dari segi pembangunan profesionalisme, aspirasi dan hala tuju pendidikan memberikan motivasi kepada guru untuk sentiasa memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka melalui pembelajaran berterusan. Guru digalakkan mengamalkan pedagogik yang kreatif, inovatif dan fleksibel supaya murid dapat berfikir secara kritikal serta mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan. Tambahan pula, guru dapat bekerjasama dan berkongsi amalan terbaik dengan rakan sejawat sambil terbuka kepada idea dan kaedah pembelajaran baharu. Implikasi daripada pendekatan ini adalah guru menjadi lebih profesional, berkemahiran tinggi dan mampu meningkatkan mutu pengajaran sekaligus memberi impak positif kepada pencapaian dan perkembangan murid. Untuk implikasi yang seterusnya ialah guru akan mempunyai wawasan yang unggul dalam memiliki visi yang tinggi untuk mentransformasikan pendidikan dengan pemikiran aras tinggi dan inovasi yang berterusan. Guru juga akan mampu untuk meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjadian murid agar mampu bersaing di peringkat global. Selain itu, guru juga akan menjadi amanah dalam membentuk generasi masa depan, di mana guru akan memikul tanggungjawab besar dalam memastikan murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak mulia dan bersedia menghadapi cabaran global. Jadi dengan itu, guru perlulah berusaha gigih untuk mencapai standard yang ditetapkan dalam PPPM. Kemudian, apakah cabaran dan strategi guru dalam mencapai aspirasi dan hala tuju terhadap pendidikan? Cabaran yang pertama, sesetengah guru kurang mahir dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan tahap kemudahan teknologi antara sekolah bandar dan luar bandar menambah lagi jurang pengaplikasian teknologi tersebut. Maka, strategi guru dalam mengatasi masalah tersebut ialah guru perlu mengikuti latihan berterusan untuk meningkatkan kemahiran digital dan pedagogi inovatif supaya dapat menggunakan aplikasi digital secara kreatif dan menyeronokkan bagi menarik minat murid. Tambahan lagi, guru perlulah menguruskan masa dengan bijak supaya penggunaan teknologi dapat menyokong PDP tanpa membebankan seseorang guru tersebut. Cabaran yang seterusnya yang telah dihadapi guru ialah kepelbagaian tahap kebolehan serta latar belakang murid yang menjadikan usaha untuk memastikan semua murid mencapai standard pembelajaran yang sama agak sukar. Keadaan ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam pengurusan pengajaran mereka supaya tiada murid ketinggalan. Bagi mengatasi cabaran ini, guru boleh melaksanakan pendekatan pengajaran yang berbeza dan berpusatkan murid dengan menyesuaikan kaedah, bahan serta pentaksiran mengikut keperluan setiap murid.
Strategi ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, di mana matlamatnya adalah untuk memastikan pembelajaran yang inklusif, berkualiti dan sejajar dengan aspirasi serta hala tuju pendidikan negara. Dengan pendekatan ini, guru bukan sahaja dapat meningkatkan keberkesanan PDP, malah turut membina murid yang berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran di masa hadapan. Baiklah, untuk cabaran yang seterusnya ialah murid kadangkala kurang motivasi atau keyakinan diri untuk mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Di mana penilaian pembelajaran yang tidak sistematik menyebabkan murid kurang refleksi tentang pencapaian mereka dan kelemahan yang perlu dibaiki. Dengan ini, kita memerlukan strategi daripada guru untuk menangkis cabaran ini. Jadi, guru seharusnya memberi pujian, galakan dan penghargaan secara berterusan kepada murid supaya murid berasa lebih yakin dan lebih menggalakkan diri untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Selain itu, guru juga boleh melaksanakan penilaian sistematik dan membimbing murid membuat refleksi tentang hasil kerja mereka. Seterusnya, dengan ini kita mampu membina kesedaran terhadap murid tentang pencapaian dan pembelajaran secara berterusan. Jadi, secara tidak langsung, strategi ini mampu membantu meningkatkan motivasi murid serta menjadikan pembelajaran kita lebih berkesan. Sekarang mari kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk Guru Berjiwa Pendidik. Apakah itu guru berjiwa pendidik? Jadi, guru berjiwa pendidik ini ialah guru yang mendidik dengan penuh sabar, ikhlas dan berempati serta memahami keperluan murid. Di mana institusi pendidikan membentuk jiwa pendidik melalui latihan yang profesional yang menekankan nilai kesabaran, keikhlasan dan tanggungjawab guru. Mana kursus pedagogi dan latihan praktikum inilah yang mampu membantu bakal-bakal guru ini untuk memahami keperluan emosi serta kepelbagaian murid mereka. Mana secara tidak langsung proses ini mampu melahirkan guru yang berempati yang dapat membina hubungan positif dan mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Jadi kepentingannya ialah kita dapat membantu guru memahami keperluan emosi dan pembelajaran murid bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Jadi mari kita lihat apakah ciri-ciri bagi guru yang berjiwa pendidik ini. Jadi antaranya ialah sabar, prihatin, bertanggungjawab dan empati. Seterusnya mari kita lihat kepada usaha IPG dalam mengekalkan guru yang berjiwa pendidik ini. Antaranya IPG menganjurkan beberapa program dan antara programnya ialah program Bina Insan Guru ataupun singkatannya ialah BIG, mana melalui pengalaman mencabar dan kerja berpasukan, BIG inilah yang mampu memupuk jiwa pendidik seperti empati, tanggungjawab dan kepimpinan yang menjadikan guru ini bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga pendidik yang memahami murid. Mana program ini selari dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara yang menekankan pembangunan insan secara holistik, pembelajaran yang bermakna dan pembentukan generasi beretika serta seimbang. Mana boleh lihat pada gambar-gambar di sini yang menunjukkan beberapa aktiviti yang dilaksanakan dalam program Bina Insan Guru ini, seperti perkhemahan, aktiviti luar, aktiviti kepimpinan dan kerja-kerja berpasukan. Selanjutnya, apakah implikasi terhadap murid jika seorang guru itu berjiwa pendidik? Antaranya ialah murid akan lebih bermotivasi untuk menimba ilmu, mengembangkan potensi diri secara menyeluruh serta berusaha mencapai kecemerlangan akademik dan sasiah demi masa depan negara. Seterusnya, murid
akan mendapat akses dan pendedahan kepada pelbagai aliran pendidikan seperti akademik, vokasional dan teknikal melalui guru mereka. Kemudian, murid akan mendapat bimbingan cara meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi jika guru itu berusaha untuk memberikan mereka soalan yang mengasah minda. Kemudian, murid yang berkeperluan khas yang mendapat perhatian serta sokongan pendidikan yang berkualiti yang disesuaikan dengan keperluan mereka akan berasa dihargai. Kesan terhadap guru yang berjiwa pendidik kepada murid ialah murid akan berasa dihargai kerana mereka dilayan dengan adil tanpa dikira latar belakang budaya, kepercayaan atau status sosioekonomi. Oleh yang demikian, hubungan guru dan murid yang harmonis dan positif dapat dibina melalui empati serta pendekatan demokratik dalam bilik darjah. Persekitaran pembelajaran yang kondusif ini meningkatkan keyakinan, keselesaan dan keterbukaan murid untuk menerima ilmu secara efektif. Tambahan pula, guru yang berjiwa pendidik mampu menyemai nilai murni secara holistik, memastikan pembelajaran tidak hanya terbatas kepada aspek akademik tetapi turut membentuk sahsiah dan kepribadian murid. Akhirnya, ilmu yang diperoleh murid bukan sahaja merangsang fikiran akal tetapi juga menyentuh hati mereka, menjadikannya relevan dan diamalkan dalam kehidupan seharian, sekaligus memperkukuh keberkesanan PDP dan menyokong aspirasi serta hala tuju pendidikan secara menyeluruh. Baiklah, untuk implikasi yang seterusnya ialah murid akan lebih mudah menerima pembelajaran dan menunjukkan minat yang lebih tinggi. Selain itu, murid juga akan membina keyakinan diri melalui bimbingan dan sokongan yang berterusan daripada guru. Selain itu, murid juga akan mengamalkan nilai yang positif seperti disiplin, tanggungjawab dan kerjasama. Di samping itu, murid juga akan lebih mudah menerima pembelajaran dan menunjukkan minat yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, murid akan membina keyakinan diri melalui bimbingan dan sokongan yang berterusan daripada guru. Jadi kesannya, murid akan berkembang secara menyeluruh dari segi akademik maupun sosial. Akhir sekali, apakah cabaran dan strategi untuk mengekalkan guru yang berjiwa pendidik ini? Antara cabarannya ialah guru sering dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pencapaian murid tanpa sokongan yang seimbang daripada ibu bapa atau komuniti. Jadi, cara guru mengatasi masalah tersebut ialah guru berusaha menjadikan pencapaian murid sebagai tanggungjawab bersama, bukan individu semata-mata, dengan kerjasama ibu bapa dan komuniti untuk membina sokongan moral serta persekitaran pembelajaran yang positif. Contohnya, guru mengadakan perjumpaan ibu bapa secara berkala sama ada bersemuka atau dalam talian untuk berkongsi perkembangan akademik dan juga sahsiah murid. Cabaran yang seterusnya ialah guru menghadapi bebanan kerja yang semakin meningkat, tekanan emosi serta penglibatan dalam tugas, bukan pengajaran. Keadaan ini boleh menjejaskan kesejahteraan guru dan seterusnya mengurangkan motivasi untuk terus melaksanakan peranan sebagai pendidik yang ikhlas dan berjiwa besar. Apabila tekanan kerja ini tidak diurus dengan baik, guru berisiko mengalami keletihan emosi dan memberi kesan negatif terhadap komitmen, kualiti pengajaran dan hubungan dengan murid. Situasi ini secara tidak langsung mencabar aspirasi pendidikan dan yang menekankan pembentukan insan seimbang dan berakhlak mulia. Bagi menangani cabaran ini, strategi yang berkesan ialah penglibatan guru secara aktif dalam pembangunan profesional berterusan. Melalui latihan kursus dan pembelajaran sepanjang hayat, guru dapat memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemahiran pedagogi serta memperkukuh nilai profesionalisme mereka. Selain itu, kolaborasi bersama rakan sejawat memainkan peranan penting dalam mewujudkan sokongan emosi dan perkongsian amalan terbaik, sekaligus mengurangkan tekanan kerja secara kolektif. Amalan refleksi diri pula membantu guru menilai kembali tujuan dan makna profesi perguruan. Seterusnya, memperbaharui motivasi dalaman untuk kekal berjiwa pendidik. Melalui strategi ini, guru dapat mengekalkan sikap positif, nilai keikhlasan
dan komitmen tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran selari dengan aspirasi serta hala tuju pendidikan negara. Baiklah, untuk cabaran yang seterusnya ialah murid yang kurang motivasi atau tidak mengambil berat terhadap pembelajaran boleh menjejaskan semangat guru untuk terus memberi yang terbaik. Jadi dengan ini kita memerlukan strategi daripada guru. Jadi guru haruslah memberikan galakan dan bimbingan secara konsisten bagi meningkatkan minat serta penlibatan murid sekaligus mengekalkan semangat dan kepuasan guru dalam mendidik. Jadi strategi ini dapat membantu guru mengekalkan kesejahteraan emosi dan komitmen dalam profesion perguruan. Tamatlah sudah pembentangan kami itu tadi. Maka, kesimpulannya aspirasi dan hala tuju pendidik hanya dapat direalisasikan melalui peranan guru yang benar-benar berjiwa pendidik. Guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, malah membimbing murid secara holistik, selaras dengan nilai kemanusiaan dan keperluan global. Justru, komitmen guru berjiwa pendidik menjadi asas kejayaan pendidikan dalam melahirkan generasi berkualiti demi masa depan negara. Jadi dengan ini jelas membuktikan bahawa guru merupakan tonggak utama kejayaan sistem pendidikan negara. Sekian sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.